1, 2, 3. Yes. Pagi guys, ada gelap sedikit. Sebab aku tutup switch utama. Hari ini aku nak tukar aku punya switch lampu dekat lampu tandas. Hari tu dia punya switch tu patah satu, jadi aku terpaksa lah tukar dia dengan switch 2 gang. Switch 2 gang. Jadi benda ni aku dah buat dah tadi, cuma aku tinggal nak pasang dia lagi. Aku pun puas juga, ke hulu ke hilir sebab nak off dia punya CB sana tu. Lepas tu kita nak pasang. Akhirnya berjaya juga. Jom kita pasang balik. Ini guys projek aku hari ini. Dari switch ni. Switch ni dah tak elok dah, tengok. Sebab tu aku terpaksa tukar dia dengan switch ni 2 gang. Sebab dalam hal ni aku bukannya profesional pun, aku sekadar tahu aja sikit-sikit. Jadi kita tak perlu nak panjang lebar punya penerangan lah. Dan tu kalau aku tak buat sendiri, semua nak keluar modal dan mengambil masa yang lama. Jadi kita terpaksa juga belajar sendiri. Tapi betul lah. betul. Aku pun banyak meminta rujukan dari sahabat-sahabat aku yang pakar-pakar dalam electrician ni. Setakat benda ni dia kata basic kita boleh buat sendiri, tak perlu kita nak menyusahkan orang lain lah, dia kata. Memang kita boleh bayar apa semua, tapi benda mudah macam ni kita boleh buat sendiri, kita buat sendiri. So hari ni aku dah pasang dia punya wiring apa semua tu. Aku tinggal nak pasang dia balik dekat dinding dia ni. Tadi aku dah test, semua bagus. Nanti kita tengok balik. Jom. Okay guys, benda ni aku kena buat cepat sebab aku dah dalam kegelapan ni. Alamak, ini mata pilip pula dah. Macam tidak ngam saja ini. Sampai ke tidak. Panjang je. Oke guys, satu skru udah settle, termasuk skru kedua. Aku terus terang, aku kata aku memang bukan seorang yang profesional. Jangan kecam.
Yes. Yuk kita try. Kita on dulu dia punya ni. C10 ini. Dia punya apa? Aku tak ingat. Okey, kita dah on. Tu lampu dah menyala, lampu. Ni memang aku on tadi sebab aku senang nak tengok. Ianya pengaliran elektrik dah. Okey. Masa yang ditunggu. 1 2 3. Yes. Di luar pun okey, di luar pun berfungsi dengan baik. Cantik. Satu ilmu yang berharga aku dapat hari ini. Okey, off. Okey, cun. Okey guys, yang lama kita boleh simpan ataupun kita boleh simpan lah. Kadang skru belakang dia ni ada guna dia nanti. ada guna dah. Aku suka simpan skru macam ni. Jadi kalau ada keperluan nanti kita boleh gunakan. Okay guys, satu ilmu yang baru aku dapat. Walaupun benda ni nampak simple, tapi untuk diri aku rasa berbangga pada diri sendiri sebab berjaya melakukannya. Dan di lain hari jika ada kerosakan seperti itu, aku dah tahu dah apa yang aku nak buat dan tindakan apa yang aku nak kena buat. So itu adalah satu ilmu yang berharga. Walaupun aku tak ada basic sedikit pun, tak ada sijil pun dalam electrical ni, tapi sekurang-kurangnya ada sedikit ilmu pun dah. Bersyukurlah untuk diri sendirilah. Dia bukan untuk orang lain. Ini bukannya untuk menunjuk apa, ni kita mencari ilmu dalam mencari ilmu, walaupun dia tak banyak, sikit pun jadilah. Okay guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Salam sayang buat semua. Bye bye.